Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat laksa Penang rasa pekat masam pedas. Korang kena save resipi ni, boleh buat untuk buka puasa ataupun open house raya. Okay, first korang rebus 1 kilo ikan kembung dengan 3 asam kemping. Bila dah masak, boleh buat keluar ikan tu. Air rebusan jangan buang tau. So ikan tu korang asingkan dia punya isi dengan dia punya tulang. Ambil isi, tulang letak tepi, jangan buang tau. So isi tadi korang blend dengan air rebusan tadi, blend sampai dia lumat. And then yang tulang pun sama juga, korang blend dengan air rebusan tadi, tapi ni korang lebihkan sikit air lah, nak bagi tulang tu betul-betul hancur. Okay, next ambil 1 bawang besar, 4 cili padi, 4 ulas bawang putih dengan seketul belacan yang dah dibakar. Korang blend semua, campurkan dengan isi ikan yang kita dah blend lumat tadi. And last kali masukkan tulang ikan yang kita dah blend. Tapi yang ni korang kena tapis tau, sebab kita tak nak tulang-tulang tajam tu masuk dalam kuah, tercekik nanti. Okay, seterusnya masukkan cili kisar. Nak pedas boleh letak lebih. Masukkan air, and then kita masukkan 3 bunga kantan dengan segenggam besar daun kesum. Masukkan asam keping. Okay, lepas tu masukkan garam, gula dengan sebut perasa secukupnya. And last kali masukkan air asam jawa. And then korang rasalah. Yang ni korang kena adjust sendiri. Kalau nak daun kesum lebih boleh letak. Nak masam lebih, tambahkan asam keping. Nak pedas lebih, letak cili kisar lebih. Boleh pilih nak tekstur pekat macam tu pun boleh. Nak cair macam ni pun boleh juga. Okay, next untuk laksa, kita beli yang dalam paket kat supermarket. Senang je, kita celur yang ni. Sekejap je bagi dia lembut. And letak dalam mangkuk. Kemudian boleh start plating lah. Yang boleh letak kuah laksa Penang tadi tu kat atas. Aku suka yang tak pekat sangat, tak cair sangat macam ni. And then masukkanlah daun salad, timun, bawang, nenas, apa lagi, telur, limbah kasturi, cili potong, ataupun any topping yang korang suka. And boleh makan panas-panas. Rasa masam pekat pedas. Sangat sedap. Buat buka puasa boleh, open house raya pun boleh juga. Selamat mencuba.